School of NFT, Sekolah Kebangsaan Sungai Rual, Jeli berkongsi kemeriahan Hari Raya Aidilfitri bersama murid-murid orang asli berpendapatan rendah B40 di Kelantan. Program yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan itu melibatkan semua guru dari sekolah berkenaan, murid arus perdana, murid program pendidikan khas integrasi PPKI serta murid prasekolah. Menurut penyelaras program yang juga guru subjek sains dan bahasa Inggeris SK Sungai Rual, Zul Faizuddin Osman, program bertujuan memberi peluang kepada murid orang asli, khususnya dari suku kaum Jahai yang berada di daerah pedalaman negeri itu, merasai kemeriahan serta suasana Hari Raya Aidilfitri seperti biasa. Mereka terdiri dari golongan B40 yang tidak berkemampuan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi intelek dan sahsiah, selaras dengan konsep anak yang baik lagi cerdik atau ABC. Tambahnya, pihak sekolah juga telah membuat keputusan untuk memilih kesemua murid orang asli untuk menerima sumbangan inisiatif raya pada tahun ini. Usaha itu secara tidak langsung dapat meningkatkan minat murid orang asli untuk hadir ke sekolah sekaligus mengekalkan sahsiah yang cemerlang. Tahun lepas, program inisiatif raya meraikan seramai 104 murid orang asli yang bersekolah di SK Sungai Rual.